Dengar dia buat cakap ni. Hana duduk diam. Semua yang ni, yang ada dekat kubur ni pernah hidup. Dia pernah hidup macam kita. Faham? Pernah jadi baby, pernah jadi kanak-kanak. Lepas tu pernah jadi orang dewasa. Tapi akhirnya semua meninggal. Sebab apa? Sebab kita hidup berapa kali? 2. Kita hidup dekat mana, Dik? Dunia dengan akhirat. Dunia dan akhirat. Ni dunia ni. Dekat bumi ni. Nanti kita mati, kita akan hidup lagi dekat akhirat. Akhirat ada 2 je abang. Syurga, neraka. Kalau kita baik, kita akan pergi masuk syurga. Kalau kita jahat, dekat dunia ni sama ada baik atau jahat. Kalau kamu baik, masuk syurga dekat sana. Kalau kamu jahat, adik, masuk neraka. Nak jadi baik ke nak jadi jahat ni? Baik. Baik. Kalau baik kena Baik. bila solat tahu. Kena ikut cakap Baik. Baba dengan Mama. Bagus. InsyaAllah. Jom. Pak Baba. Sayang.